That's it? That's the last episode? That was... Kids, there's nothing more cool than being hugged by someone you like. But if someone tries to touch you in a place or in a way that makes you feel uncomfortable, that's no good. Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Razik channel. Okay guys, so memang video kali ni kita akan buat sambung untuk apa ni, video sebelum ni lah. Kita dah buat video banyak view setara aku saya pernah dapat view macam tu. So aku pun cakap terima kasih banyak sebab korang tengok video tu. So korang teka guys, video apa untuk sequel untuk kali ni, video benteng Omnitrix Effect. Hey, I think your laptop has a thing for me. Video aku tu selama ni aku ada view banyak, tapi jarang-jarang ada video tu banyak view. Sekarang aku memang nak sequel untuk video kali ni. Okay guys, so dalam video kali ni kita akan buat unboxing ni guys, barang aku buat sequel ni sebenarnya yang Alien Force tu. Benteng Alien Force, tapi aku tak ada duit lagi nak beli. Shut up and take my money. Aku unboxing yang ni dulu lah. Sementara aku beli benteng Alien Force tu, aku buat ni lah figure KFC ni. Spoiler pula cover betul. Okay guys, so sebelum kita start video ni, jangan lupa bagi like, share dengan subscribe. Okay, korang kena subscribe channel saya supaya saya memang semangat video nanti. Kalau korang support saya. Oh, hi. Jangan lupa untuk dema saya kat social bus. Kalau korang nak, aku pun nak reti sangat nak guna social bus tu, sebab aku channel aku nak monetize lagi sampai tinggal 3 lagi, tinggal 9, 1k, 2k, 3k. Tinggal 4 lagi guys. 8, 9, 1, 9, 1, 2, 3. Nampaknya 800 hingga 3000 saya nak. 800 hingga 3000. Okay, so kita akan buat intro dulu. Okay guys, so kita akan unboxing lah. Kat depan ni ada alamat aku, so aku tak tunjuk. Suara bergetar guys tadi. Tak tahu masalah kipas aku kuat tak. Harap boleh dengar suara aku ni. Oh, salah buka pula alamat. Kita akan buka kan mana ni. Aku dah nak buka mana tu kan. Tak bisa tu. Ni aku beli kat Shopee. Harga dalam belah-belah ringgit tu lah. Ni mainan aku zaman tadika dulu. Zaman tahun aku masa tadika dulu. Gana nak buka ni dah betul dah. Kita akan buka ni dulu. Ketak mana plastik je. Sorry kalau aku apa ni untuk buat video sequel untuk jam benteng, sebab apa ni nak beli jam benteng, lepas tu beli Spiderman mainan tu, hardcore box ni. Bazir tu aku beli tu.
buat beli, buat collection. Lepas tu kau boleh dah, mah haram dah benda tu. Ada memang haram gila dari mainan patung ni. Aku nak beli ni sebab aku nak collect juga. Bila aku nak patok lagi. Boleh buka dah guys. Buka sini satu Tak tahu ni first time beli mainan, buat video mainan fast food. Aku ada kau tengok video fast food orang review. Jarang aku tengok. Okay. Kita ni tak usah tengok ah. Aku sensor lagi. Macam edit. Ini ada guys mainannya. Dah apa guys, kalau aku duk beli jabatan lagi aku buat ni sementara. Oh my god! Wow! Kenapa ni? Oh ni lah mainan aku tadi ke dulu. Tak hilang. Macam nama ni panggil kembali zaman memori kanak-kanak. Sekejap dulu guys. Tahu tu tanya. Sebelum ni guys, benteng. Saya benteng ke gitu. Ni pula Hit Blast. Ni yang favorite aku sebenarnya. Dah kita benteng. Cool! Ni Hit Blast ni habis stok dah aku beli. So tinggal benteng warga. Warna kuning sangat. Okay guys, so inilah kita yang akan dapat dalam mainan ni. Benteng tinggi dah atas. Aku ni tak tahu ni apa sebenarnya. Ni apa pun tak tahu. Ni macam ada spring guys. Okay, kita tengok punya figure dulu. Figure mana satu korang suka? Plus ataupun benteng. Benteng macam muka bootleg lah. Wah, muka benteng ni. Sebelum tu aku kena pasang semua. Aku pun tak tahu lah, aku tengah usaha untuk letak benda ni, tapi banyaklah letak guys. Tak tahu kenapa masalah. Kita tengok punya gimmick dia dulu. Dia startnya ni tu. Aku dah tamat lagi video ni supaya kau dah tahu. Ni punya mainannya guys. Mainan benteng KSC. Masa aku tarik dulu. Ni boleh tekan guys. Kita tahu gimmick ni. Kita tengok yang benteng dulu. Macam tarik tu lurus ni. Tahu mungkin lah. Tahu fungsi dia. Ok, itu je lah untuk cakap ini. Oh, tak tahu nak bagi apa lah. Ok, itu saja.